Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lieutenant Muhammad Hanif Iskandar bin Muhammad Azri daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja dan bertugas sebagai seorang Platoon Komander Mortar Komander. Saya untuk barisan mengarak panji-panji Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ditugaskan untuk membawa panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk Regimen Askar Melayu Diraja. Perasaan saya setelah dipilih untuk membawa panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah yang pertama sekali rasa bangga kerana ia merupakan satu peluang yang tidak diberikan kepada semua pegawai-pegawai dan ia adalah satu tugasan yang jarang dilaksanakan. Jadi saya mengambil tugas ini sebagai satu perkara yang serius dan harap boleh melaksanakan pembarisan ini dengan jaya. Jadi amanah yang perlu saya pikul dan laksanakan sepanjang pembarisan ini dilaksanakan adalah untuk memastikan segala pelaksanaan yang berkaitan dengan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah dilaksanakan dengan sempurna dan dapat dipamerkan dengan kemas tanpa sebarang tersedia. Panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah diberikan kepada ATM khususnya hanya sebanyak 5 sahaja panji-panji yang telah diserahkan. Jadi ia merupakan adalah satu anugerah atau lantikan yang telah diberikan amanah pada setiap unit yang telah dipilih. Jadi sebagai pasukan ataupun unit yang telah diberikan kepercayaan oleh Seri Paduka Baginda, jadi kami haruslah membawa dan pamerkan mengikut selayaknya darjat yang telah diberikan kepada panji-panji. Untuk pegawai yang dibenarkan atau yang layak untuk bawa panji-panji ini adalah pasukan ataupun unit yang telah dilantik ataupun diberi amanah untuk menjaga panji-panji tersebut. Manakala untuk penjawatan adalah pegawai muda ataupun pegawai-pegawai baru yang melapor ke pasukan tersebut. Harapan saya kepada seluruh warga ATM, ingatlah bahawa panji-panji yang telah diberikan kepada kita sebagai warga ATM adalah satu amanah dan tanggungjawab yang perlu kita pikul. Maka untuk penugasan ini, saya berharap agar semua warga ATM dapat memberikan semangat dan pelaksanaan dengan jitu dan jayanya agar kita dapat mempersembahkan satu mutu persembahan kawat yang terbaik kepada Seri Paduka Baginda agar ini akan dapat jadi satu pembarisan yang diingati sepanjang zaman.